Okey, Assalamualaikum. Tengah lepak ni. Tengah lepak sambil tunggu apa? Sambil tunggu job masuk. Okey, ini adalah paparan Grab lah, paparan Grab. Okey. Tengah tunggu job masuk sekarang ni. Okey. Okey, saya lebih suka letak dekat sini tau. Senang. Kalau kat sini, kalau awak letak kat sini, dia bergegar sebenarnya ni benda ni. Okey, tengah tunggu job masuk ah. InsyaAllah lah bulan puasa ni sambil-sambil tu boleh berzikir, bertasbih. InsyaAllah masuk job lah. Sallallahu alaihi. Kita refresh sikit. Okey, satu. Okey, nak refresh. Okey. Kita diagnose sikit. Okey. Okey, good. Okey, sebenarnya kalau orang kata kalau Grab ni dia kena ada duit kat sini. Kena simpan dekat dalam ni dalam RM50, RM100 ke, job akan senang masuk. Tapi saya tak simpan lah. Dulu saya simpan. Sekarang saya tak simpan lah. Tapi job masuk juga. Okey. Saya tengah tunggu job lah ni. Kalau ada job kita tunjuk cara dia. Macam mana kita jalan job Grab rider ni, Grab Food. Okey. Inna a'tainakal kautsar. Baca surah Al-Kautsar tu ulang-ulang. InsyaAllah job akan masuk ah. Okey. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. InsyaAllah. Okey, ni sekarang ni jam pukul 9 Okey, kalau ni awak kena on juga Bluetooth. On juga Bluetooth Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Pukul 9.14. Tak masuk job lagi. Ini orang kata membawang ni. Membangau. Okey. Tak masuk job lagi.
Astaghfirullahalazim. 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 InsyaAllah ada rezeki. Ini cabaran, dia panggil cabaran rider GrabFood lah. Cabaran, antara cabarannya kena tunggu. Kadang ada, biasanya ada kencang jugalah job ni. Ada kadang macam ni lah, kena tunggu. Kalau macam ni, awak kena round-round dulu. Awak ambil telefon ni, awak jalan-jalan dulu. Jalanlah ke sana ke. Biasa saya buat macam tu. Dapat lah job. Okay, ini dah pukul berapa dah ni? Pukul 9.16 ni. 9.16 dah. Tak masuk lagi. Macam mana? Kita jalan dululah. Kan? Kita jalan dulu. InsyaAllah dapat. Kita jalan dulu. Okay. Ni pakai lagi. Mana tahulah kita jalan ni masuk job. Alright. So telefon ni saya kena cas jugalah. Dah ada 49% dah ni. Saya kena cas. Macam biasa power bank, saya pakai power bank. Power bank ni memang mantap lah. Okay, InsyaAllah jap masuk. Kita jalan-jalan dulu tau. Jalan pusing-pusing dulu.
Pusing-pusing dulu yo. Okey, pusing-pusing. Saya ada satu tempat lagi saya nak pusing sekejap lagi Okey. Biasa kalau job masuk kita dah set dia. Kita dah set dia apa tu? Dia akan ada tone bunyi lah, tone. Saya ada set dia tau. Nampak tak? Okay, nampak tak? Dia dekat sini lah. Dekat custom ringtone tu. Okay, kat sini awak boleh pilih lah. Okay, vibrate on touch, vibrate incoming job. Bila ada incoming job dia bergetar lah ni. Okay, custom ringtone ni awak boleh tengok sini. Saya pilih yang ni lah. Saya pilih yang ni. Saya suka yang ni lah. Dia bunyi macam tu. Okay. Okay, kita back balik lah. Okay, kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan lagi je. InsyaAllah ada job tu. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Jalan. Biasa saya dapat kedai kat sana saya dapat. Biasalah kalau saya duduk sini, saya dapat kedai sana. Okay. Bergantunglah rezeki masing-masing. Okay. Kita jalan kat McD je. Malas pula rasanya nak pusing McD tu. Nak tunggu sini je. Okay. Ini pot saya lah. Biasa kalau buat Grab rider ni, awak tak boleh duduk ramai-ramai tau. Awak kena duduk seorang. Macam saya fikir macam tu lah. Saya duduk seorang-seorang, lepak seorang-seorang. Dia akan cepat masuk lah. Okay. Kita jalan lagi lah. Nak jalan mana lah. Kita pergi Texas. Pergi Texas. Kita pergi Texas sekejap.
puasa sekejap Kedai nasi lemak Royal tutup. Biasalah bulan puasa. Petang-petang sikit dia buka lah. Okey, inilah Putrajaya. Okey. Okey, mudah-mudahan kita semua, saya doakan kita semua dapatlah rezeki yang mencurah-curah hari ni. Job tak masuk lagi. InsyaAllah kita berdoa supaya job dapat masuk lah. Sekarang dah pukul 9.28. Pagi tadi ada masuklah satu job RM5.80 upah dia. Lepas tu ini belum masuk lagi. Kita round-round dululah. Biasalah tu.
Okay, saya sekarang berada di dalam kawasan Putrajaya. Saya suka main kat sini lah. Saya suka pusing-pusing area sini buat grab food InsyaAllah lah masuk job hari ni. Kita pusing-pusing tau. Kita pusing-pusing. Okey, nampak tak job masuk? Nampak tak? Okey, nampak tak job masuk? Okey, kita biar je. Okey, sekarang ni kita tengoklah. Okey, kita tengok job dekat. Okey, nampak tak? Okay, job dekat. Okay, job dekat MACD Nampak? Dia bagi upah RM5. Alright. So, kita tengoklah alamat dia kat mana. Alamat dia kat mana. Okay, ni tempat kita nak pergi. Pertama sekali kita nak pergi kedai ni. Yang kedua kita pergi sinilah. Okey. Nampak tak? Job baru masuk. Okey. Kita boleh back. Okey, kita navigate kedai ni. Navigate. Mana tempat kita nak pergi? McDonald mana? Nak ambil job. Okey. Okey tak? Okay, itulah dia job. Okay, itulah dia job. Alright. Jom.
Kita ikut je. Okay, map Grab ni dia memang, saya memang suka lah map Grab ni. Sebab kat sini tengok dia ada kilometer berapa kali, berapa lagi nak sampai. Okay. Okay, dekat je. Right. Jom. Okay, kita parking dulu. Bye. Yeah. Okay, kita dah sampai kan? Kita dah sampai kan? Okay, kita dah sampai kan? Okay, bila kita dah sampai, kita tekanlah butang arrive ni. Arrive. Okay, arrive. Okay, sini dikata okay, kita tak sure lagi pesanan ni siap ke tak. Kita tak sure lagi. So kita tekan not sure lah. Biasa saya tekan not sure lah. Okay. Okay, not sure. Okay, ini adalah nombor order kita. Ini adalah nombor order kita 32329. Okay, apa yang dia pesan kat sini semua ada. Okay. Alright. So kita ambil bag lah. Tengok dia ada pesan ice blended. Ice blended ni kita kena ambil bag lah. Okay, senang sikit. Okay, kita ambil bag. Okay, kita ambil bag ni lah. Senang sikit nak bawa. Okay. McD biasa dia tak ada plastik yang gantung tu. So dia, kita kena bawa bag ni. Bag ni dia ada poket kat sini, boleh letak ice blended dia orang. Okay. Alright, jom. Okay, nombor order saya 329. Ini dia.
Okey, nampak tak? Alright, lepas kita terima barang ni, kita kena ada tick. Sekejap saya tunjuk. Kita dah ambil barang ni. Okey, kita pergi kat motor sekejap. Kita pergi kat motor sekejap. Okey, kita letak barang kita ni. Okey. Tutup. Okey. Okey, kita tekan patutnya kita tekan dekat kaunter ni lah. Show the order. Okey, order ready. Make sure you have collected the order before you proceed. Okey, kita tekan order is ready. Kita dah ambil tadi, okey. Okey. Kita scroll ke bawah. Okey, yang ni kita drag. I have checked. Okay. I have collect. Okay. Okay, so itulah tempat yang kita nak pergi. Okay, tengok. 4 minit saja. 1.8 kilo. Okay. Ini tempat dia. Alright. So map ni kita boleh tekan overview. Itu saja. Okay, navigate. Alright, jom. Okay, RM5. Okay, dapat RM5. Alright, alhamdulillah lah. Okay. Boleh lah. YouTube. Boleh lah, income sikit. Boleh apa? Income YouTube. Okay. Alright, kita ke destinasi kita tau. Okay. Ikut je map ni. Okay. Okey, sempat lagi hijau. Terbaik. Okey, senang saja. Job kita senang saja. Cuma itulah, kalau kencang lah. Okey, masuk kanan. Okey, masuk kanan lagi.
Senang saja, boleh buat. Okey. Alright. Sampai dah. Okay, dia kata apa kat sini? Tengok tu. Okey. Tak dekat alat kasut. So ambil ini satu. Okay, kita tekan je deliver order. Okay, settle. Okay, itu je cara dia. Senang kan? Senang tak? Okay, saya dah tunjuk ya cara dia. Okay, senang tak? Okay, senang kan? So, tunggu je lah pula job masuk. Okay. So, dekat sini, tengok. Dah dapat dah. Pagi tadi RM5.8. Lepas tu RM5. RM10. 2 job RM10. Buat dah dalam 10 job hari ni. Okey lah. Okey, itu rezeki kita lah. Alright. Okey. Okey, saya rasa dekat sini sekian dulu. Kita jumpa lagi. Okey, nampak? Masuk dah pula job. Okey. Tekan je. Okey, kat mana tu? Okey, dua tempat juga. MACD juga. Okey, order daripada MACD juga. Alright. Jom, okey. Itulah rezeki. Jangan lupa berzikir. InsyaAllah dapat rezeki. Okey. Bye bye. Jom kita bercedok. Okey. Okey, bye bye.